Sebab hak tadi ada sokongan. Nah, ada mutabik. Orang hak pegang dengan hak ni pun dia kata tengok. Hak ni Abu Daud kata rawahu Asim, rawahu Ibnu Abi Najih. Ada juga. Ada juga. Bukan so gitu hadis gitu dah. Ada juga ni hak ni. Hak mana sih? Jadi bila jelas bila tak jelas gini. Maknanya setengah ulama tak sepakat kedua. Tak boleh buat dalil kedua-duanya. Kita kena tengok orang lain. Setengah tu kata dah, kita boleh pakai hak ni. Hak ni lebih kuat. Hak tadi kita tak boleh tak pakai. Sebab susah. Tujuannya jamak ni nak suruh mudah. Mudahnya lagu mana lagu ni. Hak nu kata hak itu yang jadi khilaf tu. Yang jadi khilaf tu gitulah. Lepas pada tu kita perhatikan Imam Abu Hanifah dia tidak syaratkan dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan mahu cepat perjalanan tu boleh jamak. Dia tidak syarat tu. Tidak mahu cepat pun boleh. Tapi jamak suri dia pegang hak tu semacam. Hak boleh tu jamak suri. Hak mesti kena buat je qasar. Kalau jamak suri. Dia pegang hak tu. Sama ada mahu cepat kau tidak mahu cepat kau tak cara. Malik pegang dengan hak ni. Imam Malik pegang dengan hak ni. Cepat, nak cepat lepas tu ada riwayat yang menyebutkan jamak ini jamak hakiki, iaitu selepas isyak. Orang Hanafi dia takwil lah hadis ni. Idza ghaba syafaq, maknanya bila nak hilang syafaq. Bukan hilang betul. Itu dia. Bukan habis betul tu idza ghaba syafaq, makna idza qaruba. Ghaibu betul. Bila masa lenyap dia tu dekat. Dia gitu. Dia takwil. Dia takwil. Tak apalah. Dengan syaratnya Imam Abu Daud beriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berangkat sebelum matahari gelincir, dia akan mentakhirkan zuhur ke waktu asar. Thumma nazala, kemudian dia turun. Dia turun, lalu dia jamak kedua-duanya itu. Dan kalau matahari itu sudah tergelincir, sebelum dia berangkat, dia akan sembahyang zuhur. Kemudian dia akan naik kenderaan dia. Qala Abu Daud. Abu Daud berkata, salah seorang perawi ini, hak datang tadi Mufaddal, dia ni qadhi Mesir. Dia ni mujabad da'wah, seorang yang makbul doanya. Didapati dalam sejarahnya makbul doanya, iaitu Mufaddal bin Fadalah. Lepas tu Imam Abu Daud meriwayatkan hadis tadi dengan isnad dia daripada Uqail. Juga tadi daripada Uqail, daripada Ibnu Syihab. Hadis ni Imam Abu Daud kata dengan sanad yang lain daripada Uqail juga. Cuma dalam riwayat ni dia ada tambahan. Sebab tu Imam Abu Daud mari suku. Iaitu Nabi SAW mentakhirkan maghrib, sehingga dia jamakkan kedua-duanya. Jamakkan maghrib dan isyak ketika telah hilang syafaq, waktu maghrib. Yang ni dia jamak takhir. Dia jamak takhir. Dia jamak takhir. Di sini kalau kita perhati hadis mula-mula tadi, kalau sebelum gelincir matahari Nabi berangkat, dia akan takhirkan zuhur hingga waktu asar. Orang Hanafi kata cuba perhati molek. Nabi SAW takhirkan waktu zuhur hingga waktu asar. Bukan takhirkan waktu zuhur sampai masuk dalam waktu asar. Lepas tu dia buat kedua-duanya. Itu orang panggil jamak takhir tu. Bukan lagu tu, dia kata Nabi SAW takhirkan zuhur ila waqtil asr,
Ila tu berhenti sekat asar, tak masuk waktu asar. Itu makna ila, kata dia. Supaya dalam Quran sebut thumma atimmus siyama ila al-lail. Lepas pada sahur tu kan, makan tu kamu semput apa ni, sapa kau mana, sapa ke malam tu masuk dalam malam kau dah sekat maghrib kan. Bila jatuh matahari tu sekat tu ya, tak masuk malam tu, sekat tu. Bila matahari terbenam, habis dah lah. Itu makna ilah, tak termasuk hak malam. Ilal lail tu tak masuk, kena puasa. Sekat malam tu, sekat jatuh matahari. Jadi hak ni pun tak masuk waktu asar. Sapa kepada waktu asar. Sapa kepada waktu asar. Waktu asar tak masuk lagi. Bukan dalam waktu asar dia sembahyang zuhur tu dia tak akhir tu. Dia tak akhir tu sehingga ke hujung waktu zuhur. Mana kira-kiranya bila habis sembahyang zuhur tu sapalah kepada waktu asar. Itu maksudnya. Dia kata kalau dia tidak guna hatta, kalau dia guna hatta boleh jadi masuk dalam waktu asar tu. Dia guna perkataan ila. Sebab kalau dalam bahasa Arab ni, kalau hatta tu dia termasuk sekali. Misalnya kita kata akal tu, ni dari segi nahwu lah, dalam kitab-kitab nahwu dia duk sebut gitulah. Akal tu sama kata hatta ra'saha atau hatta ra'suha. Aku makan ikan tu pas kepala dia. Mana kepala tu makan juga. Bukan sekat kepala. Makan daripada ekor ni sekat kepala. Bukan gitu. Kita tahu mana hatta sebutin. Tapi kalau kita kata akal tu sama kata ila ra'siha, maknanya kepala tu tak makan, berhenti sekat tu. Tu kaedah dia. Kalau kita kata ila ra'siha, kepala tu tak makan, dia berhenti sekat kepala. Jadi hak bawah dimakan, kepala tu tak makan. Tapi kalau kata hatta, boleh termasuk. Kalau kita tengok ayat Quran tadi, thumma atimmus siyama ila al-lail. Ila al-lail tu tak masuk malam. Berhenti sekat permulaan malam. Sekat tu. Hak kena puasa. Dia guna perkataan ila, bukan hatta. Jadi orang Hanafi kata tengok. Sini menunjukkan jamak suri, kata dia. Itulah. Jom masing-masing tu dah. Tengok, perhati molek, kata dia. Dia pun jamak. Kalau matahari sudah tergelincir sebelum Nabi berangkat, dia akan sembahyang zuhur saja. Dia akan sembahyang zuhur. Lepas tu dia pun naik kenderaan. Mana ada jamak takdim sini, kata dia. Dia pegang dengan hak ni. Inilah bagi pegangan orang yang mengatakan jamak ni ada, tapi jamak takhir saja. Jamak takdim tak ada. Kalau ada jamak takdim mesti Nabi sembahyang zuhur dengan asar saja. Ni dak. Dia kata dia sembahyang zuhur saja. Orang hak kata ada jamak takhir saja seperti Ibnu Hazm, dia pegang ni lah hadis-hadis yang seumpama inilah. Sebab kita kena ingat Abu Daud ni tujuan dia nak mari dalil masing-masing. Dia mari berlaku. Kalau kita nak cari pegangan bagi orang yang mengatakan jamak takhir saja boleh mana? Ni. Kalau boleh jamak takdim, jamak takdim dia zuhur dengan asar lah. Mana jamak? Dia sembahyang zuhur saja. Itu dia. Kalau kita tengok sini saja, kalau tengok lain, dalil lain banyak lagi. Banyak lagi. Kalau boleh jamak takhir saja. Kemudahan ni tujuannya nak suruh mudah, tak siwi susah. Kemudahan ni bukan duduk pada takhir saja, ada kalanya duduk pada takdim. Alah ke hujung tu kita payah. Mudahnya duduk dulu. Hak moleknya kita ambil waktu. Barulah kita dapat kesenangan semua. Maknanya kita senang sekarang ni awal kita sembahyang takdim. Lepas tu kalau senang akhir, sembahyang takhir. Boleh berlaku. Memang ada hadis pun. Tak sekira hak ni, banyak lagi hadis. Barulah betul-betul. Kalau suri pun dia tidak jadi senang, dia susah juga. Senangnya lagu tadi. Lepas pada tu dia riwayat asal lagi ni, dia takhirkan maghrib sehingga dia jamakkan kedua-duanya, jamakkan maghrib itu dengan isyak ketika telah hilang syafaq. Ini jelas menunjukkan bahawa ada jamak takhir. Di sini pun jamakkan maghrib dengan isyak dalam waktu isyak selepas hilang syafaq.
Ini menunjukkan jamak takhir.